Saya pernah mengajar, dia naik atas meja. Saya pernah mengajar, dia duduk atas riba. Kucing. Allah buat jenis suka duduk atas riba orang. Allah tak buat badak sumbu duduk atas riba. Faham tak? Balik awal kita. Dekat 3 pikul sekor. Faham tak? Kali duduk, kita pun arwah lalu. Satu hari seorang laki-laki dia semayang. Kucing ada. Di surga tu kucing memang mari semua. Bila orang tak semayang, duduk luar, dia duduk luar. Lepak ramai-ramai, dia lepak tepi tiang. Bila orang naik komak, dia masuk dalam surga. Kucing tu. Cerdik dia. Bila orang semayang, dia jalan. Tengok Tok Imam, tengok Tok Bilal. Tengok JKK. Faham tak? Jadi nak jadi cerita, bila Pok Cik ni tua dah umur dalam 60, Pok Cik ni sujud, kucing ni masuk dalam kain belakang. Kan kaki terluar gitu, kucing masuk dalam kain. Faham? Masuk, masih sujud. Bila masuk dalam kain, Pok Cik ni pun duduk tahiyat awal. Dia aku tak boleh bayang. Bila dia duduk tahiyat awal, kucing ni sudah geraklah kain. Tak? Gerak kain waktu itu. Cium, cium, cium. Nakal kucing. Pok Cik ni dia sudah bangun balik, dia raba dalam kain dia, dia tarik, dia lepor kot tikar. Bunyi, bunyi. Berlipat celah pagar kucing tu. Dia bodoh ni. Patutnya dah dasar gaduh duduk situ lah. Kaki mu habis tayak mu bangun dia keluar. Faham tak? Memang dia gerak pasal dia gelap. Tadi cerah dia gelap. Nah. Lagi pula hangit, nah.